Wa yassir li amri. Nanti kita akan jumpa dalam mat karang. Alif waw ya kalau jumpa hamzah, automatik mula dengan 4 atau 5 harakat. Dia tak boleh 2. Jadi 4 harakat kat situ. Wahlul uqdatam, ada dengung. Dengung ni dia keluar kat hidung. Tutup mulut, dia keluar kat hidung. Tutup mulut, dia tak keluar kat mata. Dia tak keluar kat telinga. Angin akan keluar kat hidung. Keluar kat hidung tu namanya dengung. Wahlul uqdatam min lisani. 2 harakat. Kemudian yafqahu qawli. Fahamkan apa benda yang kita belajar dan suka kata-kata kita. Baru datang maksud dia. Jom. Masuk bengkel hari ni, saya rasa sebenarnya tajuk ni taklah terlalu complicated. Dia simple sebab tadi Ustaz Nur Hisham dia ada pecah-pecahkan tajuk ni, pecahan-pecahan yang memudahkan untuk saya faham. Sebab sebelum ni saya rasa terlalu banyak, dan bila saya faham apa yang saya belajar hari ni, dia sebenarnya simple dan mudah difahami dan boleh diamalkan. Dan saya rasa sangat berbaloi, puas hati sangat dengan apa yang dapat saya belajar hari ni. Jadi jemputlah semua orang beramai-ramai untuk ke bengkel ni.